Okay, orang selalu ingat kejayaan tu selalu dikaitkan dengan engkau mendapat trofi dan sebagainya kan. Tapi hakikat sebenar kejayaan tu bukan pasal trofi lah. Pada aku dia pasal kau tak give up. And bila kau ada masalah, kau tak give up, hari ni kau continue dan kau jalan terus. Okay, orang-orang yang berjaya selalunya apa yang aku nampak, dia fokus dan juga dia fokus kepada proses. Dan orang-orang macam ni memang selalunya lebih berjaya daripada orang yang asyik nak kejar result. Kejayaan ni bukan bila orang lain tak tepuk tangan untuk kau kan. Kau dah bagi yang terbaik 110%. So kau kena kerja kuat, kau kena konsisten, kau kena belajar daripada kesilapan kau, dan itu semua akan membentuk kejayaan yang jarang orang nampak. Okay, aku ambil contoh macam konsep Kaizen daripada Jepun. Kalau kau improve diri 1% sehari, setahun nanti kau akan jadi 37 kali ganda bagus daripada hari ni. So small progress for me is still progress. Tapi masalah ramai orang kat Malaysia ni, orang kita ni terlalu fokus nak tengok hasil yang cepat. Cepat sangat nak jadi kaya, sampai tak hargai proses yang tengah berlaku tu pun kan. Kau stay up nak siapkan projek, kau bagi idea, kau buat lebih daripada orang lain kan. Tapi bila result tak nampak, mesti kau rasa macam aku rasa aku tak cukup bagus lah kan. Padahal sebenarnya kau jadi lebih baik daripada semalam setiap hari tanpa kau sedar. So bila kau tak give up walaupun kau penat, itulah kemenangan yang besar yang ramai orang tak dapat untuk aku. So jadi bro, kejayaan sebenar tu bukan bila bos kau puji, bukan bila kau dapat trofi atau bila kau punya video jadi trending. Tapi bila kau tahu kau dah bagi yang terbaik daripada semalam. Aku nak quote sikit satu quote daripada pakar psikologi, iaitu Martin Seligman. Rasa puas dengan diri sendiri tu, mungkin itulah tanda kejayaan yang terbaik untuk kau. Jadi kalau hari ni kau dah usaha walaupun kecil, kau dah menang, cuma medal dia tu belum sampai lagi.